Kau tengok Ipoh ni satu masalah dia, mencari kedai makan semua jenis tersembunyi. Aku cakap pelik-pelik semua. Macam kedai sarapan pagi ni, aku dah duduk sini berapa lama. Dia dah buka 4 tahun. Apa tak tahu dia yang wujud kat sini. Ni dia Ipoh Station Cafe. Kau tengok bapak punya besar kedai. Jom kita pergi cuba. Kau tengok semua menu-menu best-best untuk sarapan pagi. Ni antara signature dan killer menu kat sini, roti Bengali kacang pul semua. Ini pun jangan-jangan boleh nampak kat luar. Menu ni kau first masuk dalam mulut, kau dapat rasa penuh punya aroma rempah rata tu, kau gila. Dengan nampak kacang pul tadi tu dengan kacang panggang dalam tin tu, okey. Dalam dia pun ada daging pisau dengan bawang mentah. Mendapat rasa kick bawang mentah tu masuk dalam mulut tu dengan ada lemak, rasa lemak dengan wangi daging tu. Boleh kata antara satu menu yang best kalau dia dengan telur sekali. Dengan roti Bengali ni yang paling penting, cicah dengan kuah ni makan dalam mulut. Selain menu tadi di sini pun ada kuitiau kicap rumah. Kuitiau kicap ni ada dua variasi, satu yang sup macam ni dengan satu yang kuah kari, okey. Dia kuitiau kicap ni dia boleh rasa benda punya kicap manis tu dengan ada rasa macam wangi minyak bawang pun ada kan. Dan dengan toge dia ada sekali, toge dia agak mentah sikit, kemudian dapat rasa keruk crunchy tu. Dengan dia ada agak profil minyak-minyak sikit dan dia manis. Ini memang sesuai kalau budak-budak nak makan pun tak ada masalah. Memang sedap. Selain daripada menu tadi, di sini pun ada menu big breakfast. Kamu nampak nugget yang dia pakai tu memang nugget tempura, boleh katakan premium. Dengan sosis dia pun boleh rasa premiumnya sosis tu. Okey, walaupun menu ni kau nampak simple, tapi benda ingredient yang pakai dalam tu kalau tak premium memang kata tak sedap. Okey, tapi ini boleh katakan okey kak. Dengan ada telur sekali, ini sesuai untuk siapa-siapa. Kalau anak korang ada 2 orang tu pun boleh cuba tengok. Dengan dia ada hash brown atas ni. Roti telur leleh. Ini kepada siapa-siapa yang suka meleleh-leleh punya sos tu boleh cuba tengok. Sebab dalam dia ada kacang panggang, ada sosis, dengan ada telur, dengan ada roti. Dengan 3 jenis sos ya. Ada mayonis, black pepper dengan cheese. Nitik-nitik kopi kamu. Main. Ini dia Ipoh Station Cafe. Selain daripada menu-menu aku makan tadi, ada macam-macam lagi menu-menu lain yang ada kat sini yang agak-agak menarik je aku kata. Memang betul-betul dia fokus dekat sarapan pagi je. Semua menu yang dia buat tu semua memang berunsurkan sarapan pagi. Siapa-siapa nak mencari sarapan pagi yang pelbagai jenis boleh rasa datang kat sini juga. Dengan makanan ni boleh katakan sedap-sedap juga. Dan juga nasi lemak yang aku makan yang paling penting sekali kamu tengok. Ikan bilis yang dia pakai tu ikan bilis mata biru daripada Pangkor. Memang original ikan bilis mata biru daripada Pangkor. Kamu dapat rasa aroma ikan bilis yang wangi tu. Dengan dia punya sambal boleh katakan best juga. Itu perantara tadi aku tengok ramai orang order nasi lemak dia. Yang aku makan tadi boleh katakan sedap. Antara nasi lemak yang sedap dengan ayam berempah dia tu sempoi. Bila kita makan ada salah sangka macam makan ikan goreng. Dia tu pun tak tahu kenapa dia minyak ada macam wangi ikan tu. Agak menarik juga menu tu, okey. Jadi siapa nak rasa sarapan pagi yang berbeza dan menarik, tak boleh datang sini. Power Ipoh Station Cafe. Waktu operasi dia pukul 7 pagi sampai pukul 12 tengah hari. Dia bertapak dekat mana? Betul-betul depan Hotel Station 18. Dan cuti dia setiap hari Jumaat. Kalau kamu tak jumpa je, kamu boleh map je Ipoh Station Cafe, automatic terus sampai ke depan kedai dia. Suasana boleh katakan memang luas, tengok nyaman dan selesa, okey. Dengan minuman-minuman sini pun best juga. Okey, Pak Wikul Kilo aja handai kamu. Boleh datang cuba tengok.